Saya dan rakan-rakan seperjuangan yang lain pada hari ini, kita sedang susun untuk menstrukturkan semula deklarasi rakyat, dan kita akan strukturkan semula deklarasi rakyat di peringkat pusat, di mana kita akan tubuh satu jawatankuasa pusat yang bakal diterajui oleh saya, Datuk Hamidah Osman, dan beberapa rakan seperjuangan yang lain. Jadi bagi saya ini agak penting. Saya telah buat pelbagai kenyataan baru-baru ini mengenai kedudukan struktur Pakatan Harapan. Saya senantiasa menasihati Pakatan Harapan agar membuka pintu mereka secara seluas-luasnya kepada orang-orang lain yang ingin masuk secara ikhlas untuk membantu Pakatan Harapan untuk memenangkan Barisan Pembangkang untuk tawan Putrajaya pada pilihan raya yang ke-14 nanti. Bagi pendapat peribadi saya rasa Pakatan Harapan, struktur Pakatan Harapan itu tidak boleh restrict kepada hanya 4 parti. Kerana kita nak lawan kerajaan kleptokrasi. Kita nak lawan dengan Perdana Menteri yang paling korup dalam sejarah politik di tanah air kita. Jadi kita perlu satu gagasan, satu pasukan yang besar. Sebab itu saya secara konsisten, saya kata Pakatan Harapan kena buka pintu mereka secara lebih luas kepada orang lain untuk sama-sama masuk berjuang di bawah platform Pakatan Harapan. Jadi bagi deklarasi rakyat, insya-Allah dalam masa terdekat kita nak tubuh satu jawatankuasa pusat yang mantap. Selepas itu deklarasi rakyat kita hanya nak fokus di 21 kursi-kursi parlimen di seluruh Semenanjung saja. Kita tidak mampu untuk nak menjelajah ke seluruh pelosok tanah air kerana kita mempunyai pelbagai kengkangan. Kita mempunyai kengkangan keuangan dan kita mempunyai kengkangan dari segi tenaga kerja. Jadi saya nak mengambil satu pendekatan, satu sikap yang realistik, iaitu kita nak tumpu di 21 kawasan-kawasan parlimen yang mana Barisan Nasional dan UMNO kemungkinannya akan tumbang pada pilihan raya yang ke-14 nanti. Jadi yang keduanya, kita nak tumpu di 40 kawasan-kawasan di bawah kawasan-kawasan Felda, iaitu termasuk kursi-kursi parlimen dan kursi-kursi Dewan Undangan Negeri hanya di Semenanjung Malaysia. InsyaAllah, saya rasa dalam masa terdekat ni apabila kita tubuh jawatankuasa pusat yang baru, deklarasi rakyat, dan kita akan menstrukturkan semula kita punya blueprint ataupun kita punya roadmap untuk membantu Pakatan Harapan dalam apa jua keadaan, dalam apa jua kapasiti untuk menjaminkan agar pada pilihan raya yang ke-14 nanti kita akan tawan Putrajaya, insya-Allah.